Jam sudah menunjukkan pukul 7.20 malam ketika kami tiba di checkpoint Gua Lima. Sebab tak boleh jalan. Itulah jawapan saya nak. Sebab saya tak nak memaksa orang. Okey. Adakah anda Ya benar. telah mengtamatkan keputusan untuk DNF Ya, saya di CP Gua Lima? Ya. 3 talian hayat isi Bagaimana? Bagaimana? Teng 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 teng. DNF. DNF. Tanpa dipaksa atau dipaksa? Okey. Kalau nak share video tadi boleh tak? Boleh. Tak, dia boleh tak? Terima kasih. Okey, Terima kasih. Sama-sama. Bagi peserta yang tidak berjaya tiba ke garisan penamat, perasaan duka mereka hanya mampu ditutup dengan selimut kehampaan. Sebuah kehampaan yang rasanya tidak akan berpanjangan kerana mungkin dia akan register event lain pula. Walaupun cut off time bagi kategori 55 km telah pun tamat pada jam 6.30, kami masih perlu meneruskan baki 11 km untuk pulang ke garisan penamat bagi memeriksa masihkah ada terdapat pelari di dalam laluan 11 km terakhir menuju ke garisan penamat. Di tengah sen lagi. Must go turn left or turn left? Turn right. GPS. Your You GPS. already download, download or not? Yes. Right. Okay. Yeah, so you say follow left. you. Because the GPS. second and third loop is different. Yes. Yes. Wih, dah 3 loop. Ya, sebab dia belakang dengan Faizal. Faizal dah 11 loop. Kejadian overtime untuk kategori 55 km ini bukanlah sesuatu yang baru bagi sweeper. Ini kerana ini adalah tahun ketiga berturut-turut sweeper perlu bekerja lebih daripada masa 14 jam yang ditetapkan. Kita tengah meredah sungai, tiba ke penamat pada 14 jam yang ditetapkan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai kerana tiadanya sub COT pada checkpoint di dalam laluan kategori 55 km ini. Bila tiada sub COT, sudah pastilah wujudnya elemen peserta akan bergerak sejauh yang boleh tanpa menghiraukan adakah beliau mampu sampai ke penamat pada masa 14 jam yang ditetapkan ataupun tidak.